Encik Muhammad Yusof bin Abdul Latif memulakan bengkel ini dengan pengenalan kit TVPSS. Seterusnya, Encik Muhammad Azizi bin Abu Kasim berkongsi teknik tentang shot, angle dan movement. Peserta diberi tunjuk ajar bagaimana mengawal kamera, memilih sudut penggambaran yang sesuai dan membuat pergerakan kamera yang kreatif untuk menghasilkan rakaman video yang lebih menarik, profesional dan sinematik. Di sini, beliau menekankan kepentingan untuk merancang setiap babak, menyusun idea dan mengatur perjalanan sebelum memulakan setiap penggambaran. Cikgu Kaharazi akan menerangkan tentang peruntukan keuangan TVPSS dan juga cara menguruskan bajet untuk projek-projek video di sekolah. Seterusnya, dari SK Taman Kota Kulai, Cikgu Mariam binti Nur Azan, beliau berkongsi tentang kemahiran asas kewartawanan. Beliau menerangkan bagaimana guru dapat mengenal pasti bakat murid serta memberi panduan asas menulis dan melaporkan berita dengan tepat dan juga menarik. Saya, Aini Sofia, melaporkan. Sekian, terima kasih.